bila ada perkahwinan. Itu maklum dalam agama Islam kita kata apa? Ya, kalau nak kahwin orang Islam kahwin dengan sesama agama Islam. Kan? Mana pula orang Islam nak kahwin dengan orang bukan Islam? Tak, orang Islam dikahwin dengan sesama orang Islam. Itu semua kita maklum. Tetapi tuan-tuan, 50 tahun dahulu untuk sekian lama, apabila datang dua pasangan mempelai, sebelah lakinya sebelah perempuan, macam mana nak merisik apa? Antara soalan dia ialah apa? Ni mazhab apa? Ini mazhab apa? Si perempuan ni mazhab apa? Kalau tak silap saya, laki Hanafi dia tidak akan berkahwin dengan perempuan Syafi'i. Kenapa? Kerana orang-orang pengikut mazhab Syafi'i dia mengatakan aku beriman insya-Allah. Jadi dia perkataan insya-Allah di situ boleh di sisi mazhab Syafi'i. Maka Hanafi mengatakan bahawa ini tak boleh. Perkataan insya-Allah ni dia meragui iman dia. Maka dia tidak dikira beriman dengan iman yang betul. Jadi tak boleh kahwin dengan orang yang kata macam tu. Benda ini ini permasalahan fiqh. Tetapi dia jadi satu benda yang besar dan sampai timbul isu Islam atau tidak, dan kemuncaknya nak boleh kahwin atau tidak. Lihat tuan-tuan, ya, untuk sekian lama.